Okey, motor pertama yang saya pakai adalah motor Kawasaki Kips 150. Selepas habis SPM, motor ni saya tak boleh lupa, special sebab dia adalah pemberian bapa saya. So bapa saya ni pegawai polis, so dia nak anak dia pancul pergi kelas. So saya gunakan motor tu untuk pergi kelas lah, pergi college lah. Tapi saya juga menggunakan motor ni untuk mencari extra income. Itu saya memulakan perniagaan saya. Cuba korang teka, Abang Don niaga apa? Abang Don saya buka burger. Saya buka burger. Saya buka burger. Kenapa saya buka burger? Sebabnya saya nak dapat extra income lah. Sebab saya ada aim, saya nak target saya nak beli Harley Davidson satu hari nanti. Okey, saya punya first easy rider adalah Honda Shadow sekitar tahun 94, 95. Lepas tu saya upgrade kepada Shadow 1100 dan saya punya first Harley Davidson adalah adalah Sportster harga 883. Okey, sebelum tu masa tahun 1995 tu saya bertemu dengan Abang Elizad. Abang kandung Elizad, lepas tu sekiranya abang ipar saya lah, Unggul. So kami sama-sama menemukan kumpulan Violent Storm Motorcycle Gang di Port Dickson. Ketika itu keahlian kami cuma 7 orang. Tetapi sekarang ni Violent Storm Motorcycle Gang yang dah berusia lebih kurang 30 tahun mempunyai keahlian lebih kurang 70 orang lah dan masih counting lah. So motor Harley pertama saya adalah Sportster harga 883 sekitar tahun 96-97 lah. 96-97, 883 saya ingat lagi warna hitam. Lepas tu motor ni special sebab dia carburetor. Dia carburetor dan dia punya vibration tu memang Harley betul lah. Harley dulu-dulu tak macam sekarang. Harley sekarang ni kira dah lebih smooth. Sana carburetor nak bawa pun agak susah jugalah. Sebab dengan vibration dia, tapi yang bestnya dia punya bunyi tu potato sound, tukutup tergetap kan. Memang best. So feeling Harley tu memang seronok lah. Dan komuniti Harley pula ketika itu tak besar. Jadi sesiapa yang pakai Harley ketika itu memang special lah. Macam Abang Don pun orang masa tu muda dan kita pun kerja keras. Kita kan orang susah, kita kerja keras dengan duit niaga burger kita kan sambil bekerja. Dan so kita alhamdulillah lah, Allah merezekikan kita untuk bagi rezeki untuk membeli Harley Davidson yang pertama. Terima kasih ya Allah di atas rezeki yang kau berikan ni. Jadi sebenarnya kepada raja-raja yang di luar sana yang bermula dengan sisi kecil, saya percaya korang juga akan direzekikan oleh Allah kan. As long korang kerja keras, dan pentingnya solat jangan tinggal lah. InsyaAllah Tuhan akan bagi. Allah akan maha pemberi kan. So lepas Sportster 883, Abang Don saya upgrade ke Fatboy carburetor juga. Masa tu cc dia 1340, tak salah 80 cubic inch. 1340 ya. Fatboy ni sebenarnya lagi susah nak bawa daripada Sportster ni. Saya masih ingat lagi, saya bawa daripada KL ke Phuket. Bila sampai Phuket saya rasa macam ya Allah, saya berjaya sampai ke Phuket dengan Harley carburetor sebab carburetor ni memang susah guys. Sebab dengan vibration dia kan, dengan dia punya berat lagi, tak sama macam Harley sekarang. Harley sekarang ni dah senang. So Harley sekarang ni semua orang boleh buat Harley. Tapi Harley dulu dengan clutch dia pun keras, berat, vibration kan. So memerlukan kekuatan lebih lah. Apatah lagi kita ni, saya badan pun tak besar, badan pun sekeping kan. Jadi perlu kekuatan lah. Lepas Fatboy saya tukar kepada Dyna Fatbob 96 cubic inch warna hitam. 96 cubic inch ni bersamaan dengan 1584cc. Dan pada ketika itu juga saya baru berkahwin dengan Elizad. Sebelum kahwin dengan Elizad tu saya ada beli motor Kapcai 110cc EX5, tapi dah full injection. So saya masih ingat lagi satu cerita ni. Saya punya first date dengan Elizad, saya keluar dengan dia naik motor Kapcai. Percaya tak percaya saya bawa keluar dengan Elizad tau, selebriti Malaysia, artis, keluar dengan EX5 sebab mungkin saya pun ketika itu pun nak test dia lah. Dan saya teringat masa tu saya tak ada helmet, so tak nak saya terpaksa bawa satu helmet yang agak berbau juga. Jadi saya pun sebenarnya ada rasa segan juga.
Saya pergi ke rumah Alizat, saya ambil dia, saya cakap, ya Allah, minta dia tak komplain lah. So saya ambil Alizat, kita keluar dan dia duduk belakang. Saya tengok saya mula janganlah dia komplain berbau, tapi saya tengok dia kat belakang tu dia macam happy. Happy sangat naik motor. Apa yang dia happy sangat saya pun tak tahu guys. Saya pun tak tahu. So teka restoran yang kita keluar makan, saya bawa dia naik motor kat Pecai keluar makan. Korang teka saya bawa dia ke mana? Saya bawa dia ke Mamat guys. Bukan apa. Saya nak test sama ada setengah orang ni boleh ke bawa ke tempat macam ni, ataupun first date tu memang nak kena bawa ke tempat yang mahal-mahal kan. Saya memang test Elizad. Saya tengok memang rupa-rupa je guys. Memang dia suka mamak, tapi selepas itu memang kita kerap ke mamak. Tapi sekarang ni tak dapat lagi lah. Kalau sekarang ni kalau saya selalu ajak dia ke mamak, mahu juga dia mungkin juga dia nangin. Apa, nak save duit ke? Macam tu kan. Tapi alhamdulillah Elizad seorang yang sempoi, yang easy going, yang senang. Pasal tu saya boleh dengan dia. Itu yang special sangat pasal Elizad ni. Lepas tu saya upgrade daripada Dyna 96 cubic inch, saya upgrade ke Fatboy balik sebab Fatboy ni memang satu motor ikon sebab dia popular masa cerita Terminator 2. So it's a collector item lah. Orang banyak kumpul Fatboy. Tapi 103 cubic inch ni bersama dengan 1690cc. Fatboy saya tu saya pun dah tukar kepada ape hanger sebab motor saya kebanyakan saya suka handle tinggi. Dulu saya pakai sampai 16 inci, saya ride all the way sampai 1000 corner. Dengan Fatboy tu juga saya pernah ride dengan Elizad ke 1000 corner juga. Masa tu dia pakai street bob. So lepas saya pakai Fatboy 103 cubic inch, saya upgrade kepada, kebetulan ada kawan nak jual Ultra Classic. So saya kata sebab saya dah suka main perjalanan jauh, saya kata it's time for main touring lah. So saya beli Ultra Classic tu, tapi Ultra Classic tu yang ada tour pack yang tempat sandal belakang kan. Tapi saya dah buka tour pack tu semua, saya jadikan Ultra Classic tu Street Glide. So kalau orang yang tengok motor saya, orang ingat Street Glide. So daripada Street Glide tu, saya pakai Street Glide pun tak sampai setahun. Lepas tu Elizad kata dekat saya, tukarlah motor kan. Saya cakap tak apa, saya tak nak tukar motor sebab Street Glide ni yang saya dah convert ke Street Glide tu, saya dah berpuas hati sebab jajan dah penuh, lepas tu dah complete. Saya tak perlukan motor-motor lain. Motor Street Glide dah cukup. Tapi inilah guys, ada satu benda tu yang saya sebab lah sebenarnya. Saya sebab dan terharu sebabnya road glide yang saya pakai tu, yang saya pakai hari ni sebenarnya adalah pemberian Elizad Syarifudin. So saya sebenarnya berterima kasih kat dia lah. Saya tak tahu macam nak ucapkan terima kasih kat dia, tapi saya cakap dekat dia satu pemberian ataupun pengorbanan ataupun satu gift yang sungguh special lah. Sebab saya dah main motor dah lama, so bila orang presentkan saya, especially isteri tercinta dia memang special lah, special moment lah. Bukan sebab dia belikan saya sayang, tapi saya memang dah sayang, saya sayang Elizad, tapi bila dia sanggup belikan saya motor tu kan, saya rasa saya terharu lah. Saya tak sangka lah Elizad sanggup belikan motor Road Glide 2024 new facelift tu untuk saya. Thank you so much my baby. I will always love you and I will take care of you during your ups and down. Itulah motor yang saya pakai, Road Glide, sampailah sekarang. Motor pertama yang saya gunakan pada tahun 2012. Motor Dyna Fatbob 96 cubic inch 1584cc. Saya ingat lagi, motor pertama Harley yang saya gunakan tu bagi saya agak berat sebab yalah kan, saya tak pernah pegang motor Harley, tambah-tambah pula bawa motor Dyna yang lama tu. Motor Dyna lama ni kalau compare dengan motor yang sekarang dah enjin Milwaukee, dia agak ringan. Motor tu pula waktu tu dengan handle monkey bar dia tu yang tinggi tu, saya rasa sangat berat lah. Tapi disebabkan nak juga bawa Harley, sebab impian saya waktu tu, kalau diikutkan waktu zaman sekolah, saya pernah duduk belakang abang saya. Abang saya ni memang bawa Harley lah. Jadi saya memang dah kenal dunia Harley ni pada saya zaman sekolah lagi. Jadi lepas habis sekolah, saya memang target
saya nak sangat pakai Harley macam abang saya. Sebabnya selepas saya habis sekolah tu, saya dah mula umur 20 lebih macam tu, saya tengok ada abang saya yang lain juga pakai Harley. Lepas tu kemudian adik-beradik saya lah, adik saya habis sekolah pun dia keluarkan Harley juga. Saya seorang je waktu tu lambat sangat nak keluarkan motor. Dan saya masih ingat juga masa saya duduk dekat belakang abang saya waktu saya budak tu, abang saya datang ke rumah saya lah, ke rumah arwah mama lah dekat taman tu. Jadi waktu dia datang tu dengan bunyi enjin dia yang bunyi bising yang rabak tu, saya rasa macam, style ni motor ni, best ni, rock ni kau ni. Saya duduk kat belakang abang saya start je enjin, bunyi dia tu bergema tu satu taman. Jadi waktu tu saya nampak jiran-jiran semua keluar. Saya rasa macam, wah bestnya motor Harley ni kan. So saya fikir one day aku mesti pakai Harley. Dan saya ada target, impian saya cakap kalau saya dah kerja, dah ada direzekikan lebih ketika itu, saya target motor yang saya nak pakai adalah Road King. Macam mana saya boleh tahu Road King? Sebabnya abang saya ni dia dah bekerja dekat Harley Davidson dah lama. Jadi saya tahulah nama-nama motor ni. Saya rasa motor Road King ni kalau dekat atas highway dengan fairing dia tak ada, kalau buka windshield semua, saya rasa dia king of the road lah, dia style dekat atas highway. So target saya memang nak pakai Road King. Tapi selepas saya pakai Fatbob Dyna tu, saya belum berkemampuan untuk dapatkan motor idaman saya. Jadi saya request dekat suami. Saya cakap dengan abang, saya nak keluarkan Sportster. Jadi abang kata fikir betul-betul, sebabnya orang yang dah main Harley ni, dia akan upgrade lagi, bukan dia downgrade. Saya cakap tak apa, sebabnya motor Dyna yang saya bawa tu, yelah saya tak main jalan jauh lagi waktu tu, saya masuk kat KL je. KL kan dengan jam dia, dengan banyak traffic light lagi. Jadi bila saya nak bawa motor tu, saya nak patahkan, saya nak belok ke kanan, nak belok ke kiri tu, nak cilok-cilok tu, jadi sangat susah. Saya rasa macam beratnya kau ni. Tapi tak naklah kita bagi tahu kat suami. Kalau bagi tahu kat suami, dia akan cakap dah lah, tak payahlah bawa motor. Kita pula tak nak ego tercalak. Kita pun sahut cabaran. Boleh bawa. Tapi kita akur lah lama-lama. Saya cakap tak apalah, saya nak keluarkan Sportster dulu, saya nak belajar dulu cara bawa, skill dia macam mana, saya nak tahu keberatan motor itu, saya nak bagi sesuai dulu. Jadi kalau saya bermula dengan berat yang rendah, maknanya saya dah expert, nanti saya dah boleh upgrade lah. So saya minta, saya nak keluarkan Sportster. Waktu tu target memanglah nak dapatkan Sportster 1200, tapi saya baru kahwin dengan abang awal-awal tu, saya tidak berkemampuan lagi. Kita orang pun duduk rumah sewa. Saya ingat lagi duduk rumah sewa, lepas tu kita nak kena bayar kereta, mana saya nak dapatkan gaji waktu syuting, awal-awal syuting dululah. Syuting nak kena simpan juga duit, yelah sebab syuting kan tak menentu kan, kejap ada offer, kejap tak ada offer waktu tu. Jadi duit tu juga takkan saya nak keluarkan motor sebiji seketul terus bayar lamsam kan. Waktu tu lah, jadi saya bermula dengan Sportster 883. Walaupun orang cakap tak ada beza jauh pun, mungkin saya rasa waktu tu dalam berapa belas ribu je. Sportster 1200 beza dia dengan 883 saya rasa dalam belas ribu, 19,000 ke, saya tak ingat lah. Tapi bagi saya amount tu sangat besar untuk kita orang. Kita baru berkahwin kan. Jadi saya cakap tak apa, dapat yang second hand 30 lebih pun okey. Jadi saya tahu kontrol bawa Harley tu macam mana. Bermulalah eranya saya ikut abang saya dan juga suami saya. Abang saya dengan suami saya ni diorang ni berkawan dah lama, masa saya kecil lagi. So diorang dah tubuhkan grup Violent Storm MG ni pada saya zaman sekolah lagi. Jadi saya dah kenal lah kawan-kawan abang saya ni. Jatuh pula saya. Jadi saya rasa mungkin dalam seminggu 2 minggu sebelum nak pergi jalan jauh tu, saya dah terfikir dah, kena tinggal aku ni nanti ni. Yelah, kita pula yang paling kecil. So saya minta suami siapkan motor. Ketika itu saya dah pandai dah pasal performance, aksesori semua. Saya minta abang untuk naikkan upgrade performance. So kita naikkan sampai stage 4. Saya ingat juga motor Sportster yang saya pakai masa awal-awal tu, saya beli dia plain je. Lepas tu saya tukar, saya main masa tu zaman airbrush, saya tukarkan kepada kerawang-kerawang. Tapi saya rasa tak kena dengan saya, jiwa kerawang tu. Sebab saya ni macam boy. Okay, yang kau nampak dalam drama tu, itu semua drama saja. Okay, so kemudian saya tukar kepada gambar skal. Saya dengan abang lah, kita main gambar kat motor tu, gambar skal. Motor tu juga saya dah saya masih maintain dengan ape hanger. Saya dah suka style chopper ni kan, monkey bar. So saya dah naikkan stage 4. Saya pun bawa pergi ke Thailand bersama-sama dengan abang-abang Violent Storm. Okay, masa saya tengah bawa tu, saya ni
biasalah kan, anak saya ni seorang perempuan dalam adik-beradik. So apa-apanya saya selalu menang lah. Tapi bila saya duduk dekat Violent Storm punya group, dengan suami saya punya group tu, saya fikir, wish, aku ni jangan tertinggal ni. Kurang-kurang pun mungkin daripada side mirror abang-abang di SMG dia akan nampak, oh Ijat dekat belakang. Tak adalah jauh sangat kan. Jadi saya pun pepah lah motor tu. Saya pepah motor tu. Oh, saya rasa macam apa tau, enjin tu nak tertanggal. Saya rasa macam enjin tu menangis. Kalau dia boleh meraung, dia mesti meraung. Sudahlah, stop lah. Dia agak-agak. Saya pula habis tu sebab saya nak kejarkan abang-abang yang pakai touring. Lepas tu, kerana motor itu jugalah saya balik daripada Thailand, okay, saya direzekikan rezeki yang lebih. So saya dapatlah pakai street bob. Ketika itu juga saya dapat offer jadi announcer radio. So ada gaji. So bila ada gaji, saya beranilah untuk keluarkan street bob. Okay, street bob 114 1868cc saya keluarkan. Saya tukar colour body dia tu warna dark grey dengan hitam sebab masa tu saya nak sepadankan dengan colour abang lah. Okay. Masih lagi kekal, saya minta lagi monkey bar tu yang ketinggiannya saya rasa tinggi tu dalam 16 inci macam tu lah. Okay. Saya sampai satu masa saya tengah scroll tu, saya ternampak rim. Masa tu dah pandai dah nak minta spoke rim. Saya pakai spoke. Saya panggil spoke sebabnya saya punya spoke rim depan tu dia lidi. Dia macam jejari. Saya pula minta colour macam bentuk warna shining macam tu lah. So daripada jauh je kalau motor saya sampai, orang dah tahu itu motor Elizad tu. Okay. Motor tu juga Alhamdulillah saya dengan suami sampai ke Thousand Corner dan juga Golden Triangle. Dalam masa 2 bulan kita buat 2 kali. Tapi korang tak tahu yang sebenarnya bila saya bawa motor tu, Allah je lah yang tahu betapa susah dan beratnya motor saya. Kenapa saya cakap berat? Sebab abang dah bagi tahu, sayang kalau tukar rim depan 21 dengan tinggikan kita punya handle ni, depan tu akan jadi berat. Saya cakap tak apa. Saya boleh kontrol. Sebab saya ni lebih kepada masa tu fikir nak handsome lah. Motor nak nampak handsome dalam gambar. Kan. So saya bawa pergi Thousand Corner, 2 kali tu tangkap belakang. Jadi saya kena couple tunnel. Sakit ni, tak boleh bawa ni. Tapi saya dah tahu abang kat belakang tengah tengok saya agaknya. Saya asyik buat macam ni je, tengah bawa Lepas tu saya macam ni tangan dah tak rasa ni, depan ni dah kebas dah ni. Lepas tu saya cakap dengan abang, saya cakap sakitnya belakang buat belikat ni sakit. Abang, itulah lawan cakap suami. Tapi dah pakai rim 21 tu, takkan kita nak pergi jual balik kan. Duit dah keluar, nak tak nak, kau pakailah. Lepas tu saya direzekikan lah rezeki lebih lagi. Dan dalam masa yang sama, saya dengan abang ni kita dah belajar kalau kita nak sesuatu kita jangan berhutang. Okay. Jadi saya dah target aku nak pakai Road King, jadi aku kena buat simpanan lah. Okay. So saya simpan duit, syuting saya simpan duit, syuting saya simpan duit. Saya ni jenis tak beli, saya tak pakai barang branded. Kalau yang korang tengok ni barang-barang motor sajalah. Yelah kan, barang Harley walaupun dia pricey, kena pakai yang berkualiti supaya dia tahan lama lah. Saya selagi tak rosak, selagi itulah saya pakai. Okay, so keluarlah Road King pada 3 tahun lepas. 3 tahun 4 tahun saya lupa lah. Road King tahun saya tak ingat. Okay, so saya terharu sebenarnya sebab apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan, Allah makbulkan, Allah lepaskan satu persatu. Yelah saya bermula daripada motor kecil kan. Okay, lepas tu saya dapat motor impian saya. Jadi saya fikir, Allah, motor ni lah aku akan cipta kenangan bersama dengan suami. Dan saya dah tak fikir dah nak naik stage berapa waktu tu sampai sekarang, sebab saya lebih fikir pada pakai standard, senang bawa. Saya bawa Road King sehingga hari ni, dan ada juga yang tanya dekat saya, kenapa dah lalang Road King ni dia dalam kelompok touring kalau dalam Harley Davidson. Kenapa dia ada Road Glide, lepas tu kemudian Street Glide, lepas tu dia Road King. 3 ni touring. Jadi saya pilih Road King ni sebabnya saya rasa dia sesuai lah dengan karakter saya. Orang tanya kenapa dah lalang nak beli motor dalam kelompok touring tak pakai Road Glide atau Street Glide. Saya belum lagi memandang ke arah itu, tapi saya meraihkan kawan-kawan yang pakai Road Glide, pakai motor apa-apa sajalah sebenarnya, sebab minat masing-masing lain-lain kan. Jadi abang dah ada Road Glide, saya pakai Road King pun dah bersyukur sangat, lebih daripada syukur sebenarnya, sebab apa yang saya bayangkan Allah bagi lebih. So saya fikir Road King lebih sesuai dengan saya. So saya insyaAllah kalau boleh nak forever Road King, sebab motor Road King ni dia atas highway dia king of the road.
So masa kita bujang, kita pun duit pun tak cukup, gaji pun kecil. So bila kawan ajak ride, kita pun steady cakap okey. Tapi bila dah sampai hari nak ride tu, duit tak ada tau. So saya cakap macam mana nak dapatkan duit ni. So saya mengambil masa 3 hari 3 malam nak bertanyakan kepada kakak saya sebab nak pinjam duit pada dia kan. Tapi nak tak nak, bila dah hari lagi lusa nak gerak, kenalah tanya. Kakak saya ni pula khusus lawyer. So saya tahu saya akan kena punya. Dah tak ada duit nak ride juga kan. Tapi saya dah cakap dengan kakak saya, tolonglah saya sebab saya nak sangat ride dengan kawan-kawan kan masuk Thailand. Saya janji bayar balik duit awak. So kakak saya pun bagi jugalah sebab kakak mana tak sayang adik kan. So saya pergi jugalah. Lepas tu dengan dah lah nak dapatkan duit tu pun susah. Alhamdulillah dapat duit lah. Tapi masa tu kesukaran tu sebenarnya motor Harley Davidson Carburetor. So dengan motor yang berat, motor dia vibrate, kita nak jalan jauh ni kan. So bukan senang lah sebab kita masa tu pun badan kecil kan. Jadi kita perlukan kekuatan yang extra dengan dia punya clutch. Sekarang ni dah ada power clutch. Dulu dia punya clutch tu rasa macam nak pergi gym tu, nak tarik tu. Satu tambah tangan abang sini kan. Sebab abang dah biasa dengan susah. Lagipun abang pun orang susah, memang nak kena susah-susah dululah. Itu part yang susah lah. Lepas tu dulu masa kita ramai-ramai tu, dah lah duit tak ada, duit pinjam pula dengan kakak. Lepas tu satu bilik hotel tu kita share 3-4 orang. Bayangkan dah macam sardin bilik tu lah kan. Masa kat kaunter pergi 2 orang, tapi lepas dah check in 2 orang tu datang kemudian, tapi bayar sama lah. Lepas tu makan pun kita share. Itulah part susah senang dengan kawan-kawan ketika itu. Masa tu dengan Violent Storm lah, kita dah kongsikan nilai brotherhood tu. Kita dah sama-sama rasa apa itu brotherhood. Brotherhood ni kita share semualah. Siapa tak ada, kita kena keluar, kita bagi ada lah. Lagi satu, kalau contoh motor rosak, satu motor rosak semua tunggu. Padahal yang lain tu tak tahu apa-apa pun, melangut nak tengok motor tu rosak. Tapi sebabnya sanggup susah senang bersama-sama. Itu momen yang susah lah ketika itu. Macam motor sesat, kalau sesat pun ada juga. Kalau dulu mana ada Waze, mana ada Google Map. Tapi dalam grup kami Violent Storm ni, adalah 1-2 yang pandai baca peta lah. Tapi pandai-pandai pun sesat tetap sesat lah. Itu normal. Sesat is real. So bila dah sesat tu, kita boleh tengoklah emosi kawan-kawan, tengok yang mana boleh bersabar, yang mana boleh, yang mana. Tapi Alhamdulillah tak ada siapa yang sentap lah, sebab kita sama-sama mengharungi perjalanan walaupun akan mengambil masa yang lebih jauh lah. Tapi tak apa, kita sama-sama hadap. Sedangkan kalau zaman sekarang ni, kalau kita pakai Waze pun masih sesat juga. Saya masih teringat masa tahun kita buat 1000 Corner tahun 2024. Sebenarnya daripada selepas habis 1000 Corner tu, kita ke Golden Triangle. Sepatutnya kita ke Golden Triangle. Masa tu saya dengan Elizad lah. Masa tu dengan Elizad dengan budak-budak Tycoon Rider semua lah. Kita patut daripada ke Golden Triangle nak ke Chiang Mai, sepatutnya jalan straight. Tetapi sebabnya saya ni, bila saya ride dengan Elizad, saya akan pastikan saya tak boleh jadi road captain, sebab saya akan betul-betul belakang Elizad nak pastikan keselamatan dia. Jadi saya bagikan tugas road captain ni kepada budak lain lah. Jadi bila budak lain tu dia pakai Waze, sepatutnya daripada Golden Triangle nak ke Chiang Mai straight, tetapi dia dah guna Waze, dia belok ke kanan. Ke kanan tu ke mana tau? Ke hutan simpan Fang. Tapi saya masa dah belok ke kanan tu, saya cakap ni salah jalan ni, apa saya belok kanan kan. Tapi sebab saya dah kat belakang, tak nak saya terpaksa juga, saya juga follow lah. Mungkin saya fikir mungkin sebab dia guna Waze, saya dalam otak saya fikir ni mungkin shortcut. So sepanjang perjalanan tu, dah lah hutan simpan Fang tu, dia punya selok belok tu dah macam 1000 Corner guys. Betul-betul sebiji 1000 Corner. Cumanya kita dah sampai dekat hutan simpang Fang tu pukul 12 lebih, dah dekat pukul 1 tau perjalanan tu. Dah lah hutan sekeliling, seram. Lepas tu cuaca pun agak sejuk. Lepas tu sepanjang jalan tu memang kita dah akan nampak pos tentera. Pos tentera pun cakap kat kita, kenapa ikut jalan ni? Ini jalan yang berbahaya sebab ini Thailand, sebab sini Myanmar. So
kedua-dua negara ni dia boleh crossover sebab dia tak ada tembok kan. So dia kata bahaya. So saya cakap tak, kita salah jalan sebab kita ikut Waze. So kita pun hadap juga. Sampailah satu kejadian guys, ini memang betul-betul saya seram lah. Saya panik jugalah. Waktu malam tu saya panik juga sebabnya saya kat belakang sekali. Tiba-tiba masa naik bukit tu saya tersalah gear, motor saya mati. Motor yang saya cakap Ultra Classic saya convert ke Street Glide tu tiba-tiba mati. Nasib baik saya sempat selak stand tu, jadi motor saya dapat bertahan lah. Dapat bertahan, tapi motor dah mati. Diorang semua dah kat depan, saya sorang-sorang dalam keadaan yang gelap. Seram pun seram juga guys, sebab mana ada manusia kan. Jadi saya pun dah terfikir yang bukan-bukan. Tiba-tiba nak jadikan cerita, ada satu motor lah datang dari arah bawah, dia naik atas kan. Saya nampak Razak pun, saya cakap saya pun tanya kat diri saya, ini manusia ke hantu kan, sebab dah tengah malam kan. Lepas tu dia kata kat saya, Assalamualaikum bang, okey ke? Tapi dia dah cakap Assalamualaikum, saya pun confident lah. Waalaikumsalam. Motor saya ni tak boleh nak tegak kan, sebab motor tu naik bukit macam ni. Motor saya tu walaupun dah ada stand, motor saya macam ni. Tetapi saya nak tegakkan motor Harley kan berat kan. Saya nak tegak sorang-sorang dengan saya punya beg kiri kanan dah penuh, dengan ada beg yang ketiga tu berat. Saya tak boleh nak tegak. Saya cakap kat dia, Dek, tolonglah, boleh tolong tegakkan motor, nak kita sama-sama tegakkan. So perlukan 2 orang nak tegakkan motor tu. Sama-sama dapat tegakkan. Saya cakap terima kasih kat dia. Cumanya satulah kepada adik RZ tu, kalau ada menonton YouTube ni ataupun ada kawan-kawan dia yang dapat berhubung dengan adik RZ tu, saya minta hubungilah saya, sebab saya nak ucapkan terima kasih. Memang saya ucap terima kasih ketika itu, tapi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah. Adik salah sikit kan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada adik, sebab tanpa adik tu saya rasa saya sesat lah dekat hutang Fang tu. Bila saya start motor tu, saya teruskan perjalanan, rupanya kelompok saya dengan isteri tercinta saya tu ada hadir kat depan tunggu saya. Nasib baik lah diorang tak pergi jauh. Kalau tak, memang saya tersat lah. Yang paling getir yang pernah saya hadapi dan paling yang satu kenangan terindah adalah ride 7 negara, ride 7 Nation. Ride 7 Nation ni merangkumi Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, China, turun bawah balik Cambodia dan Vietnam. Ride ni saya ride bersama isteri saya dengan 3 orang kawan. Yang tak dapat saya lupakan adalah masa di sebenarnya sepanjang jalan tu, jalan yang paling teruk adalah di Botan jalan nak sampai ke China tu. So lagi 50 km nak sampai ke China tu, Botan tu, jalan dia memang teruk lah. Memang off-road, batu kerikil, berpasir, lepas tu jalan dia berlubang-lubang macam congkak. So saya masih ingat ada satu kejadian tu. Masa Elizad tengah jalan, saya macam biasalah, saya akan sentiasa di belakang Elizad. Motor kawan saya ni tiba-tiba dia macam terslide, tergelongsor depan Elizad. So nasib baik Elizad sempat break. Tapi kalau Elizad tak sempat break, maksud Elizad akan langgar motor dia lah. Tapi Elizad dapat break dan dapat kiri kanan kaki Elizad tu berlubang tau. Jadi bayangkan kita stop motor dalam keadaan berlubang, kita tak, macam ni kita, kalau jalan tu rata kita boleh imbang. Tapi disebabkan Elizad tinggi, dia boleh kontrol motor tu dan dia bagi motor tu jalan slowly. Daripada situ saya tahu, saya salute lah dekat Elizad ni. Sebab dia memang untuk perempuan, untuk bawa Road King bukan senang guys. Sebab motor Road King dia terus terang saya cakap lagi berat daripada motor Road Glide saya. Tapi Elizad dia boleh, Elizad pun badan skeping kan. Badan skeping dia boleh mengimbangi, boleh kontrol dalam keadaan jalan yang teruk, off-road. Saya salute lah dekat isteri saya tu lah. Jadi kalau cerita pasal itu Pak Susah, dan yang manisnya, memori yang terindah pasal 7 Nation Ride ni adalah di sebalik kejayaan kita pergi dan pulang dalam keadaan yang baik adalah pihak Harley Davidson Asia mengiktiraf Elizad dan saya sebagai legend lah. Tapi sebenarnya yang legend sebenarnya bukan saya. Legend yang sebenarnya adalah Elizad, sebab Elizad pada saya panggil dia superwoman lah. Dia boleh bawa Road King dia yang berat, dia boleh pergi ride sejauh ini dan tak pernah komplain guys. Dia tak pernah komplain makan tak sedap ke, tidur tak best ke. Dia ni memang gila ride. Kerja dia bangun pagi dia nak ride je. Dan Elizad ni juga disebabkan kejayaan 7 Nation ni, dia adalah duta Harley Davidson Asia untuk tahun 2025 dan juga 2026. Jadi Elizad adalah
duta dan di mana kita panggil Freedom Kun dan dia adalah legend sebenar. Jadi saya sebagai suami, saya berbangga dengan sebab isteri saya adalah duta untuk ahli Asia lah. Untuk ahli Asia lah. Itu adalah memori dan kenangan cerita kami lah sepanjang saya bawa motor ni. Pengalaman saya cerita dulu pengalaman yang menyeramkan lah untuk saya. Saya pergi Thousand Corner yang kedua ketika itu dengan abang, dengan grup yang terbaru lah. Sebab kita akan bertukar-tukar lah mana-mana grup yang abang selesa, baru kita plan lah hujung tahun selalunya. So Thousand Corner yang kedua tak silap saya. Kita dah pergi settlekan Thousand Corner, so kita pergi pula ke Golden Triangle. Daripada Golden Triangle tu kita nak ke ni, kita nak daripada Golden Triangle tu kita nak pulang ke Chiang Mai. Okey, kita nak pulang ke Chiang Mai. Saya kena macam ni sebab angin. Okey, saya nak pulang ke Chiang Mai. Jadi daripada Golden Triangle tu saya tengok jam dah pukul 5.30 petang. Jadi kalau kita nak sampai ke Chiang Mai sebenarnya kita ikut highway je. Tapi kita dah ikut road captain kan, road captain kat depan. Dia tiba-tiba dia belok ke kanan. Laluan kanan tu kita nampak dia macam bukit bukau lah. Dia macam masuk ke satu lorong yang akan melalui jalan Gunung Ganang. Jadi saya dah terfikir ni salah ni sebab saya dah pernah sampai kan. Jadi saya mungkin kita tak nak cerita panjang lah, senang cerita, kita follow je lah road captain. Dengan ada kawan saya lagi 5 orang tak silap, 5 ke 4 saya lupa lah. Tapi yang penting abang tetap kat belakang abang kena jaga saya. So kemudian nak jadi cerita, 5.30 petang kalau dekat Thailand ni dia dah gelap. Okay, so bila dah masuk bawa dia makin berganjak ke depan. Waze tu tulis kejap lagi depan tu je keluar daripada hutan. Kejap lagi depan tu je keluar daripada hutan. Tapi dia tak keluar guys. Daripada 5.30 jadi 7.30 jadi 9.30 malam. Jadi kita dah duduk kat dalam hutan tu lama sangat. Kalau kita nak patah balik pun mungkin rasa macam jauh kot. Okay, so kita pun ikut sampai dekat satu selekor dengan keadaan yang gelap dalam hutan. Hanya kita orang saja yang dekat situ. Tiba-tiba saya nampak ada satu makcik tua. Makcik tua tu dia tengah berjalan seorang diri, dia tengah kendong barang. Jadi mata saya ni, saya memang rabun malam. Jadi saya macam terfikir, ada kelibat makcik tua ni lah. Saya rasa mungkin saya seorang je lah yang nampak. Tapi saya diam lah, kita dah berzikir, dah macam-macam doa dah keluar. Doa makan semua dah keluar lah. So takut bila pasal okay. Saya dah ternampak kelibat makcik tu. Dan dengan harapan saya cakap, janganlah tiba-tiba ada kelibat yang duduk kat motor belakang saya kan. Tapi disebabkan saya tahu abang paling belakang, abang belakang saya, jadi saya rasa kalau saya seram, abang lebih seram kot kat belakang. Kan? Tapi kemudian kita lepas lah daripada makcik tu. Lepas daripada makcik tu, semua orang macam senyap je. Saya rasa masa ketika itu tak ada seorang pun buka muzik sekuat hati. Sebab radio, kita orang kan ada radio kan. So tak ada siapa pun buka lagu, muzik, semua senyap je dalam hutan tu. Kita orang hanya berbekalkan kita orang punya lampu tu lah nak sulur menghadap ke depan. Tak sampai berapa minit tak silap saya, tiba-tiba ada lampu sulur daripada belakang, lampu besar yang datang. Belakang suami saya, dia makin laju. Jadi kita orang pun dah ke tepi lah kan. Tapi kita orang tak boleh ke tepi sangat sebab kalau kita terlalu ke tepi, tepi tu gaung. Jadi dengan keadaan gelap, kita pun macam bagi laluan lah jalan. So nampak ada lori tu tiba-tiba laju betul. Lori nak potong kita, laluan kecil. Okay, saya pun sempatlah pandang dekat lori tu. Saya macam terkejut apa yang saya nampak. Tapi saya sedapkan hati, tak lah, ni mungkin pandangan mata aku sebab aku dah penat kot. Yelah, kita dah ride daripada gelap, kita nak sampai balik ke hotel pun dah gelap kan. So saya nampak kawan-kawan pun semua dah senyap je. Okay, lori tu pun potong kita orang pergi depan. Okay, bila dia dah potong, dia macam tergesa-gesa, datang lagi satu lori. So saya fikir, ini mungkin laluan lori kot, selamat kita orang laluan lori kot. Sebab yelah, lori kan hanya bekerja pada waktu malam saja. Tiba-tiba saya tengok lagi sekali, itu adalah lori yang sama.
lori yang sama potong lagi kita orang. Sorang sampailah kat depan. So saya pun mulalah dah fikir macam-macam kan. Tapi kawan-kawan ni memang sebab dah tahu saya ni memang penakut gelap, dengan mata pula tak nampak. Semua senyap je. Okey, daripada 9.30 kejadian tu dengan sejuknya. Okey, dah sampailah dekat askar dekat bahagian checkpoint yang terakhir lah, kita nak keluar tu lah. Daripada Gunung Ganang kita dapat keluar Alhamdulillah dalam pukul 12.30 ke 1. Sampai je dekat luar, dah ada nampak rumah-rumah, kita pun berhenti kat tepi. So kawan-kawan semua cakap, Jad, kau tahu tak tadi lori apa yang potong kita tu? Dia cakap, dia pun cakap nampak lori perabot lah, saya cakap. Yelah, sebab saya nampak lori almari perabot kan. Jadi kawan-kawan saya cakap, itu lori keranda, dia cakap. Asal kau tak cakap? Kalau aku cakap, nanti kau histeria pula kat dalam hutan tu, dia cakap. Lori keranda yang sama potong kita orang berkali-kali, guys. Itulah kenangan yang saya rasa seram. Saya tak boleh lupa. Jadi saya terfikir sampai sekarang, siapa makcik yang saya nampak tu? Tapi yang lain-lain nampak juga tau. Kawan-kawan saya pun nampak sama. Dan kita terfikir, siapa makcik tua yang boleh jalan seorang-seorang, yang tak ada lampu suduh, tak ada, tengah angkat barang kot. Saya pun tak tahu. Auzubillah. Yang menyedihkan saya, part dia adalah saya tak boleh lupa pasal abang. Saya kan biasa ride berdua dengan abang kan. Okay. Jadi pernah satu kali tu, masa saya tengah ride, saya tengah tengok side mirror, tiba-tiba saya dengar bunyi meletup dekat belakang. Dalam masa yang sama juga, saya tengah nampak abang tengah tergolek, dia tengah melompat daripada motor dia. Ada kereta 4x4 tengah langgar abang. Jadi masa dia hit abang tu, saya nampak abang terbang tu macam Superman. Saya dah tak fikir apa. Masa tu saya lepaskan motor saya. Motor saya ni kan ada motor saya ada engine guard kan. Saya dah tak fikir tongkat dah. Saya tahu dalam kepala saya, abang tolong ya Allah. Saya risaukan abang. Jadi saya lepaskan motor saya dekat tengah jalan raya tu. Saya lari. Saya lari lah, saya tengok kat belakang. Saya lepas motor, saya terus pergi belakang. Saya kejarkan abang. Saya pegang je abang macam dalam keadaan terkejut. Tapi dia nampak je saya, dia tahu saya panik. Jadi abang tak sempat nak panik lah. Sebab dia tahu kalau abang lebih panik, isteri dia lagi lah. Mulalah nak nangis lah apa kan. Suami, siapa tak sayang suami kan. So Alhamdulillah abang berada dalam keadaan baik. Yang saya pelik tu, motor abang okey, abang okey. Yang tak okey adalah 4x4 tu. 4x4 tu tertanggal tu kat depan dia tu, saya tak ingat apa. Kenangan indah untuk saya rasa masa saya buat 7 Nation kot. 7 Nation bersama dengan abang. Saya pun tak percaya yang saya mampu selesaikan 7 Nation tu. Sebab kalau nak diikutkan jalan Boten dengan jalan luar Prabang Laos tu adalah jalan yang susah untuk saya. Tambah-tambah saya perempuan, saya bawa pula Harley. Harley bukan laluan untuk off-road, tapi kita orang nak juga try. So saya berjaya. Yelah, biasalah kan Boten tu kan ada jalan ni macam congkak kan. Masuk lubang keluar lubang, masuk lubang keluar lubang. Tapi sebab saya ingat abang cakap, abang pesan, kalau tak laju, risiko untuk aksiden teruk adalah kurang. Jadi kalau you termasuk satu lubang, you tak boleh nak handle, you kena plus throttle bagi motor tu berdiri secepat yang mungkin. So saya ingatlah apa yang abang pesan. Kalau luar Prabang tu pun saya tak boleh lupa, sebab luar Prabang tu jalan laluan last tu dia naik Gunung Ganang kan. Tapi bukan laluan tanah rata biasa, dia batu-batu. Jalan dia tu macam berbatu-batu. So kalau kita brake, kita tengah turun tu, kita nak corner-corner, dia brake. Motor tu walaupun kita dah brake, dia macam terslide. Dia macam jalan macam tu lah. So saya dalam hati, saya hanya berdoa, ya Allah Tuhanku tolong lah jangan jatuh. Ya Allah tolong lah jangan jatuh. Dan kalau kata kenangan yang paling indah, yang best pernah saya dapat kerana 7 Nation itu juga, saya dengan abang diiktiraf sebagai legend oleh Harley Asia. Terima kasih banyak Harley Asia. Dan kerana itu juga saya diberi peluang untuk jadi duta kepada Harley Asia 2025 dan juga 2026 yang diorang panggil Freedom Crew Harley Asia. Diorang tak panggil ambassador,
dekat tempat diorang panggil Freedom Crew Harley Indonesia. Jadi saya mewakili Malaysia lah. Jadi instead of saya bawa motor saja-saja yang saya suka-suka selama hari ni dengan suami, dia dah jadi kerjaya saya, jadi carrier saya. Jadi diorang akan bagi tahu kita, Eliza, you ride ke sini. So adalah yang tu saya tak boleh cerita lah, rezeki mana yang masuk itu antara saya dengan suami lah. Dan saya bersyukur juga KL Bike Week. KL Bike Week, saya nak cakap terima kasih banyak untuk Abang Edi dan juga adik Abang Edi, iaitu Datuk Seri Dira Busaha. Terima kasih banyak kerana mereka beri peluang untuk menobatkan saya dan juga abang jadi King of the Road dan juga Queen of the Road tahun lepas 2025, kerana kita orang buat Seven Nation ni. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu dalam semua ni, kenangan paling indah sebenarnya adalah Allah hadirkan teman-teman baru sepanjang perjalanan saya bersama abang kita pergi riding ni. Kita jumpa semua kawan-kawan baru yang tak riak, tak sombong, yang sudi nak tegur kita orang. Sudi nak tegur tu satu guys, sudi pula mendoakan saya dengan abang ni, sebab dia orang tahu kan saya struggle dalam mendapatkan zuriat. So dia orang akan cerita part dia orang pula lah, tak apa Elizad, kadang-kadang ada orang ada anak pun belum tentu boleh jaga sekian. Dia orang kan bagi saya vibes yang best je, yang positif je. So itu yang paling best lah. Allah beri peluang untuk saya ramai yang sangat kawan. Semua kawan-kawan motor, bukanlah daripada sisi kecil sampailah sisi besar. Tapi apa yang boleh saya bagi tahu dekat korang semua, bukan kilometer yang saya kejar, tapi kenangan yang dicipta bersama dengan suami sepanjang perjalanan saya. Tak ada rasa nak menunjuk ke, riak ke, tak ada. Apa yang dikongsikan ini adalah kehidupan kami yang sederhana saja. Kita pun orang senang, kita daripada bawah kita struggle. Jadi saya sebenarnya tak ada rasa nak sombong dengan sesiapa yang pakai motor sisi kecil pun. Wak Ima, saya rasa mereka yang pakai motor sisi kecil ni lebih hebat sebab dia orang sampai tu dekat perjalanan jauh. Ada yang tidur kat PTT, ada yang makan berkongsi. Sebab saya dah merasai, saya dah melalui dah zaman bersama dengan abang. Kita naik kapcai together. Itu yang buat best tu. Tapi itulah dia yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Semua kenangan. Apa yang juga yang saya lakukan adalah suami saya sentiasa bersama dengan saya. Itu yang paling best. Okay, kalau tanya saya destinasi mana yang saya nak pergi selepas ni, saya ada impian nak ke China lah. Lepas tu kita sekarang tengah kumpul duit nak ride ke China lah kan. Tapi kalau mana ada mana sponsor nak masuk, nak kita ride ke sana untuk mereka, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi kita cuba ikhtiar dulu lah. Kita cuba ikhtiar untuk ride ke sana lah. Tapi ada satu masalah kalau nak ride ke China ni, sebab hari tu masa dekat Botan Muhen, Laos, China, cuaca dia sejuk. So saya nampak Elizad ni dia tak tahan sejuk. So saya nampak dia struggle jugalah. So masa dia tak komplain, tapi saya dah nampak dia dah sejuk. So kita kena coffee semua. So saya bagi dia extra jaket. Lepas tu dia dah mula-mula pegang saya punya peha semua kan. So saya tahu dia tak tahan sejuk lah. Tetapi sebenarnya kalau ride jauh ni, tak kira ke mana sahaja negara, sebenarnya yang jadi best adalah kita bersama pasangan kita. Jadi kalau kita bersama pasangan kita, saya dengan isteri saya, kita akan mengharungi cabaran getih itu susah senang bersama-sama. So bila dapat bersama, itu adalah kenangan memori terindah lah kalau kita dapat berjalan bersama-sama. Okay, tempat impian nak pergi. Saya sebenarnya saya tak kisah mana-mana destinasi pun. Janji saya kena ada abang. Kalau orang cakap saya kejar kilometer ke, saya kejar perjalanan tu jauh ke, tidak. Saya bukan kejar mana-mana ni lah kilometer. Saya lebih kepada kejar abang. Saya lebih kepada kejar suami saya. Jadi di mana suami saya ada, dekat situ saya ada. Jadi suami saya dia tak boleh lari daripada saya.
Okey, kalau kita berjalan atau ride, yang paling penting rules number one adalah jangan overspend. Kalau kita bawa RM2,000, kita try to ikut bajet RM2,000 ataupun kalau kita balik Malaysia nanti at least ada extra. Tapi janganlah berkira-kira sangat. Kalau misal kata kalau ride tu 7 hari, tak semestinya kita kena ambil 7 malam tu semua hotel-hotel mahal. Maybe kita boleh buat maybe 2 malam je hotel yang baik, yang mahal. Yang lagi 5 kita ambil yang ala kadar. So makanan pun, kalau makan pun, kalau rules untuk riding ni jangan makan lebih-lebih. Macam makan berhidang sebab kita nak buat motor ni, kita takut mata kita mengantuk masa riding ni. Jadi makan untuk alas perut je. Lagi satu, saya dengan Elizad ni memang kita share. Bukanlah cakap saya kedekut ke apa, tapi sebab kita memang tak kuat makan. Lagi satu, kita tak nak elakkan mengantuk. Melainkan kalau kita dah sampai hotel, nak makan lebih itu okey, sebabnya lepas makan kita boleh terus tidur. Itu lagi selamat. Jadi jangan try to overspend. Lepas tu kalau boleh dengan Elizad ni pantang dia punya pantang larang. Kalau ajak kawan-kawan riding janganlah yang kaki perempuan. Kalau yang kaki perempuan ni memang tak elok lah. Sebabnya kalau dia macam ni, kalau siapa yang berkawan dengan orang yang ride, dia akan sedikit sebanyak dia akan nak ride lagi. Lepas ni nak ride mana. Tapi kalau siapa yang kaki perempuan, dia akan jadi kaki perempuan. Siapa yang kaki judi, berkawan dengan kaki judi, dia akan kaki judi. Jadi bab kaki perempuan ni, Elizad memang cukup pantang lah. Saya bukan kaki perempuan. Saya bukan kaki perempuan. Saya memang kaki ride. Sebab kenapa? Sebab isteri saya, Elizad Syarifuddin, memang gila ride. Dia memang gila ride lah. So memang kita akan fokus kepada ride dan kita punya seleksi kawan-kawan pun yang kaki ride. Ride on, ride hard, ride safe. Yang penting yang kita akan pastikan yang ride yang kita ni pun kalau boleh jangan tinggal solat lah. Saya akan ambil pegat perkara ni. So bila setiap destinasi, kalau macam Zohor Asar tu, saya suka buat Zohor dulu, jamak takdim. Tapi kalau Maghrib Isyak tak apa. Maghrib Isyak kita boleh buat jamak takhir masa di hotel nanti. So benda ni kita nak ride kita selamat sentiasa di bawah perlindungan Allah. Jaga solat guys. Jaga solat itu perkara yang paling penting sekali. InsyaAllah Allah jaga kita. Saya dengan abang kita banyak belajar kontrol duit lah. Sebab sebelum saya pergi, saya akan tanya suami saya dulu. Saya akan tanya abang, berapa yang dia bawa kali ni? Okay. So, kalau saya tahu dia bawa 2,000 saja, saya tak adalah minta lebih-lebih. Maksudnya makan okey. Makanlah apa saja. Boleh minta. Tapi sebenarnya kalau makan, kita orang bukan yang ride pergi makan siakap, nasi kena terhidang. Tak. Kalau kita berhenti dekat PTT pun makanan tu dah cukup untuk kita sebenarnya. Saya ni dah hidup dengan abang 12 tahun. Saya tak pernah lagi nampak dia menjerit-jerit, marah-marah. Abang ni orang dia tenang. Tenang ke dengan isteri? Jadi saya tak boleh adapt dengan orang yang temper, yang marah-marah. Saya tak reti. Tambah-tambah kita nak pergi berjalan jauh. Okey. Nombor 3-nya peraturan adalah suami saya selalu pesan pemakaian saya. Ni yang korang nampak ni, pakaian. Saya pakai. Okay. Kalau saya ride, saya tak pakai yang ketat-ketat guys. Yang melekat dekat kaki, yang melekat kat badan. Sebab tu korang nampak saya pakai jaket. Tak panas ya Elizad, jaket. Tapi kalau sedap di mata suami saya suka dan tak nampak seksi, saya rasa saya lebih menjaga hati suami saya lah daripada saya kena jaga hati orang lain. Tapi saya nak bagi tahu, barang yang nampak kalau Harley mungkin agak mahal, pricey sikit tapi tahan lama. Okay. Ada orang dia cakap murah bagi korang lah. Untuk kami yang bukan orang senang ni, kita rasa mahal dan kita appreciate sangat-sangat barang yang kita pakai. Mahal sedikit tapi dia ni lah, dia boleh tahan lama. Okay. Sebab tu saya pakai baju saya collection jacket riding. So abang suruh safety first. Jalan jauh boot. Dia tak bagi saya pakai sneakers. Saya kena boot. Ini boot kalis hujan. Memang basah juga sebenarnya. Tapi dia cepat kering dan dia tak adalah masuk sampai dalam tu sangat. Jaket Ali. Ini awal-awal dalam perkahwinan saya dah pakai jaket ni. Abang belikan 12 tahun lepas.
saya banyak jaket riding. Okay, so rules dia jangan pakai ketat-ketat lah. Dia tak suka sebab bagi dia selalu cakap dengan saya, isteri ni, wanita ni bukan trofi. Trofi yang perlu ditayangkan kepada orang ramai. Oh, lupa nak bagi tahu. Peraturan lagi satu, saya dengan abang ni tak adalah bergaduh, tapi kita selalu debate mula. Abang dia tak menjawab, saya je lah membebel. Tapi caranya kita takkan gaduh lebih daripada 1 hari. So kalau pergi riding, esok pagi kena make sure malam tu kena okey. Sebab kita tak nak bawa motor dalam keadaan marah-marah. Okey, abang dah lama pakai motor 94-95. Tapi bila abang ride dengan isteri abang, dia lah GPS abang. Dia adalah abang punya Waze. Sebabnya kalau kita ride, kita pakai Waze. Kalau Waze kata sebelah kiri, kalau Elizad kata sebelah kanan, so Elizad lah yang betul. Waze yang salah guys. Sebabnya kalau kau perasan tak satu benda, kenapa tandas kanan, tandas perempuan sebelah kanan? Sebab woman is always right. So tandas perempuan adalah sebelah kanan, tandas lelaki adalah sebelah kiri. Jadi dengan perempuan, dengan isteri, especially dengan isteri, orang jangan argue lah. Kita ikut je. Satu, abang selalu kalau ride dengan Elizad, abang selalu belakang. Kan kalau saya jawab, abang kan abang cakap membongak je dia ni. Faham sendirilah. Elizad lah sebenarnya kenapa abang praktikan Elizad ni sentiasa pakai helmet. Sebabnya dah 2-3 kali kejadian masa pergi event lah, dia selalu hilang helmet. Dia tak tahu mana dia letak helmet. Jadi abang cakap, kalau dah 2-3 kali dah berapa pula kos nak beli lagi kan. Jadi daripada situ abang praktikan dia, okey lepas ni kita pakai helmet kita sentiasa. Supaya kita pun tak lupa kan. Jadi save dah duit saya. Jadi pakailah helmet. Satu, kalau kau nampak kebanyakan dalam video-video kita, kami sentiasa pakai helmet. Helmet ni banyak ceritanya. Saya ni kalau pergi ride, saya main tinggal-tinggal je barang. Jadi kebanyakannya saya dah beberapa kali lah tinggalkan helmet. Jadi untuk helmet ni saya tak buka-buka. Saya takut nak tinggal. Okay, abang ni dia sangat menjaga barang dia. Helmet ke ataupun motor lah. Okay, sempena dengan hari lahir Elizad, abang nak wish dia happy birthday sayang. I will always love you. I will always take care of you. Okay, abang nak beritahu Elizad, walaupun kita tidak ada anak bersama, tapi itu bukanlah sebab untuk kita harus murung sentiasa. Sebab abang tahu Elizad dekat rumah dia murung, tapi janganlah memurung selalu sebab abang sebagai suami akan sentiasa menghiburkan dia walaupun kadang-kadang habis idea kan. Abang cuba hiburkan dia dan terus bersama dia, jaga dia waktu sakit kan, susah senang bersama, dan sentiasa bersama dia. Dan one day abang harap kita dapat dua bersama dan terus menjaga dia. Dan ini semua kuasa Tuhan, Allah sajalah yang tahu bila kita ada anak. Tapi kalau kita tak ada anak, abang nak beritahu je, abang, I will always love you sayang. Okay, and happy birthday dan semoga terus sukses, terus ride. Sebab abang tahu isteri abang ni bila ride, abang akan sentiasa accompany dia. Jadi dia punya rider di belakang dia, dia adalah abang punya GPS dan kita akan ride bersama all the way. Okay, kepada abang, sayang, I nak ucapkan happy birthday. Moga panjang umur, murah rezeki, happy selalu. Moga kita ni akan terus ada masa bersama, kita explore banyak tempat baru dan ride bersama. Abang tahu doa saya dan dia marah sebenarnya bila saya doa yang satu ni. Saya doa pada Allah, tolonglah kau panjangkan umur suami aku. Tapi kalau di antara saya dengan abang, kalau kau nak ambil, kau ambil nyawa aku dulu. Sebab saya ni tak boleh tak ada abang. Sebab yelah, saya tak sempurna. Esok kalau dah tua, saya tak tahu saya nak hidup dengan siapa. Jadi abang lah peneman saya. Dia lah kawan saya. Saya pun tak ramai kawan. Saya sentiasa
nak abang ada dengan saya. Jadi pergi ke mana-mana, pergi kedai ke, buat apa-apa saja saya sentiasa nak ada abang. Sebab tu saya doa pada Allah tolong panjangkan umur suami aku. Kalau betul lah di antara saya dengan abang, biar saya lah nak pergi dulu. Saya tak boleh imagine kalau abang tak ada dengan saya. Saya ni nak uruskan bank pun saya tak tahu. Saya nak pergi semua benda lah, beli barang ke, semua abang yang buat. Saya hanya tahu pergi syuting je. Pergi syuting, balik syuting, saya nak tengok muka abang. Sebab tu saya pergi syuting, lepas tu balik rumah, saya akan duduk dengan abang. Saya selesa macam tu. Saya duduk dengan abang ataupun dengan keluarga saya. Saya dah dibesarkan macam tu kan. So, saya nak ambil peluang ini juga. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak untuk follower kami yang sudi subscribe kami, follow kami, like kami. Sebab kita orang ni pun newbie dalam YouTube. Sebenarnya kalau diikutkan dah lama kawan-kawan suruh buat YouTube ni, tapi yelah kan waktu tu kita pun busy. Kita tak terfikir apa ni YouTube kan. Tapi sekarang ni saya rasa kita nak kenangan kita ni dikongsikan bersama mereka yang sudi nak tengok. Walaupun apa yang kita orang sajikan pada korang ni tak adalah best mana pun kalau nak comparekan dengan rider-rider yang lebih hebat, yang dah lebih lama. Saya ni pun hanya ikut suami saja. Jadi kita orang ni pun sajikan benda-benda yang simple-simple saja. Sebab hidup kita orang ni memang sederhana. Kita orang ni tak kaya. Senang cerita. Tapi walaupun tak kaya, saya tetap bersyukur. Sebab Allah dah bagi saya punya kebahagiaan, ketenangan tu melebihi daripada apa yang saya minta. Saya pernah borak dengan abang, kita dah best sangat dah hidup sederhana macam ni. Dah tenang sangat dah. Tapi andai kata kalau kekayaan itu akan mengubah kami jadi gaduh, jadi berperang, jadi masalah, jadi kami lebih prefer untuk berada dalam keadaan kehidupan yang sederhana ini compare dengan kehidupan yang kaya raya. Ini pun dah best sangat dah, ya Allah. Apa yang Allah bagi ni tak tahu nak cakap. Saya sampai bawa motor nak cerita dengan korang. Sebab Allah bagi best. Saya bawa motor. Dalam mas ni saya menangis. Saya nangis cakap, ya Allah bestnya, ya Allah apa yang kau bagi ni. Padahal bawa motor je. Itu pun dah rasa best sangat dah. Mungkin Allah bagi nikmat yang best tu pada saya ketika atas motor. Sebab tu bila orang cakap kejap-kejap hilang, kejap-kejap hilang. Memanglah sebabnya apa lagi saya nak buat kat rumah, rumah pun sunyi kan. Jadi saya enjoy bersama dengan suami saya. Okay, ini dah jauh pula ni. So saya sekali lagi nak cakap selamat jadi buat suami tersayang. Moga kita berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ketika kita di atas motor atau apa-apa saja. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat hari jadi buat suami saya yang tercinta. Okey, saya pegang kata abang sehingga sekarang, isteri ni ibarat macam bunga. Okey, jadi kalau bunga itu dipetik maka rosaklah bunga itu. Tapi andai kata bunga itu diletakkan di tempat yang betul, maka cantiklah kejadiannya. Sama juga seperti isteri, kalau diletakkan di tempat yang betul dan dilayan dengan baik, maka cantiklah kehidupan seorang isteri itu. Jadi untuk suami saya, happy birthday sayang, panjang umur, dan semoga sayang happy dan dapat sabar dengan I selalu. Okay, janji walaupun kita hidup berdua, kita janji kita akan menua bersama. Berdua menua bersama. Til jannah. Okay sayang, love you.